Hampa tengok ni, setelah berbulan-bulan aku kena racun dengan DJI Neo yang pertama tu, tiba-tiba DJI buat kejutan. Tak sangka betul diorang keluarkan DJI Neo 2. Yang paling penting, kualiti kamera dia memang jauh lebih mantap berbanding model sebelum ini. Memang kena sangat dengan masanya sebab aku tengah cari drone yang kecil tapi power. Jadi bila aku semak kat kedai rasmi DJI di Shopee, tengok ada tawaran harga yang sangat menarik. Aku pun apa lagi, terus check out DJI Neo 2 Fly More Combo. Tunggu masuk hari ketiga barang pun sampai. Memang tak tunggu lama lah. Aku terus unboxing. Seperti biasa yang hampa tengok tadi itu ialah set Fly More Combo lah. Hari yang sama aku terus buat ujian penerbangan. Aku test mode roket, drone cycle dan active track. Semuanya berfungsi dengan cemerlang, smooth gila. Tapi bila masuk bab gesture control dengan mode follow me, terus timbul masalah. Ianya langsung tak berfungsi. Cuak jugalah kan, dalam modal RAM 1K lebih. Malam tu aku cuba update firmware, kod-kod boleh settle, tapi sampai ke hari ketiga tetap sama. Isu tetap ada. Jadi aku buat keputusan untuk pack semula, hantar bukti rakaman ralat kat Shopee dan buat tuntutan pulangan. Alhamdulillah 4 hari kemudian duit aku masuk balik. Akhirnya aku terus pergi ke kedai N4. Harga sama macam Shopee, tapi yang paling best, aku boleh test unit baru depan pasta juga. Sekarang aku tengah test gesture dengan follow me dan hasilnya okey, lulus. Memang puas hati. Okey, hampa ada sebarang persoalan pasal DJI Neo 2 ni, komen kat bawah. Okey, jangan lupa follow dan like untuk update video-video terbaru dari aku. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye bye.